Sejuknya. Janganlah. Saya ada di sini. Kejarlah kalau dapat. Berani awak kenakan saya. Memang nak kena ni. Hey! Awak buat saya terkejut. Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Sukanya udara, bau air laut. Itu nampak macam sarang pterosaur je. Hai semua. Hai. Apa awak cakap? Saya kata hai. Kalau awak tak kisah, boleh tak saya nak minta tolong? Tunggu sekejap. Profesor, saya jumpa dinosaur baru. Oh, ia seekor Sierradactylus. Bidua, tolong bawakan ensiklopedia dinosaur. Sierradactylus ialah sejenis pterosaurus dari zaman batu kapur. Namanya bermaksud jari Caesar. Panjangnya boleh sehingga 4 ke 5 meter. Mereka tinggal di tebing pantai. Bila terbang rendah ke permukaan air, mereka guna gigi yang tajam untuk menangkap ikan. Wah, menarik betul. Tapi Profesor, saya tak faham apa yang dia cakap. Oh, itu disebabkan Sierradactylus mempunyai gigi yang serong. Jadi tak boleh nak tutup mulut dengan sempurna. Oh, patutlah. Tapi apa patut saya buat? Dia macam nak katakan sesuatu pada saya. Cuba fungsi penterjemah pada pengimbas awak. Yalah, saya lupa pula. Hai, awak boleh ulang? Sekarang saya boleh faham. Sebenarnya, kalau awak tak sibuk, saya nak minta tolong. Sebab mereka dah pergi berburu. Tapi dia masih belum balik lagi. Saya nak pergi cari dia. Jadi boleh tak awak tengok-tengokkan anak saya? Awak jangan risau tentang tu. Saya akan tengok-tengokkan mereka masa awak tak ada. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya akan kembali cepat. Pergi dulu. Baiklah, selamat jalan ya. Hai awak semua. 1, 2. Tadi rasanya ada 3. Anak-anak, mana lagi seekor ya? Di sana. Alamak, dia sendirian dalam hutan tu. Bahaya macam tu. Kita kena cari dia. Anak-anak, ikut saya ya. Mana dia pergi? Dah jumpa pun. Tak boleh. Awak tak boleh makan sembarangan. Ia mungkin beracun. Walaupun dalam hutan ni ada banyak benda menarik, tapi ada banyak karnivor menakutkan dan tumbuhan bahaya. Jadi mulai sekarang, awak semua kena dengar cakap saya. Mari kita pulang ke sarang. Lagi seekor dah pergi mana? Jangan pakai bambi rapaya tu. Ada karnivor menakutkan di situ. Hei, apa ni? Ganggu waktu makan kami aja. Apa yang awak cakap ni? Takkan awak cuba nak makan bayi Sarah yang comel ni? Tengoklah, kan saya dah cakap bahaya. Jahat. Awak semua tunggu sini. Saya akan ambilkan strawberry sedap ni. Dah dapat. Anak-anak, mana awak semua pergi? Encik, ada nampak anak-anak Sarah di sini tadi? Kenapa tanya kami? Manalah kami tahu. Betul tu. Kami langsung tak peduli. Jangan-jangan awak bertiga dah. Hei, awak tak nampak ke? Kami tengah makan rupai laut ni lah. Kami sangat lapar sekarang. Lepas saya dengar. Tapi sekejap tadi saya memang ada nampak dinosaur lalu. Apa awak kata? Ke arah sana. Bukan sana, arah sana. Terima kasih. Vicky, kuasa merah jambu, betul-betul. Deinonychus, berani awak ya? Jahat-jahat.
Kesepat terlepas. Mari kita balik ke sarang. Mak dan ayah awak mesti dah balik sekarang. Jangan risau, mereka semua tak boleh masuk. Tolong saya. Ha? Baiklah, pengembara Gogo Dino bertindak. Mereka dah sampai. Deinonychus, berhenti. Hei, jangan curi makanan kami. Betul, kami punya. Nampaknya awak belum belajar dari kesilapan. Kawan-kawan, datang sini. Atau mungkin masa untuk kita belajar sesuatu. Kita perlu rancang sesuatu sekarang. Dengar sini, mari buat perangkap. Baiklah, mari kita selamatkan bayi Siara. Sedia. 1, 2, 3. Lari! Gajah. Kenapa nak kejar? Balik je lah. Hoi! Hoi! Sikit lagi. Dana siap. Mari kita pergi. Awak ni tengah main sorok-sorok. Saya kat sini. Saya kat sini. Kejarlah kalau dapat. Tak dapat. Tak dapat. Yahoo! Kita berjaya! Kejarlah kalau dapat. Kejarlah kalau dapat. Kejarlah kalau dapat. Kejarlah. Kami kalau dapat. Mesti kita akan kena tipu. Mereka takut dengan kita lah. Mereka takut dengan kita. Mereka takut dengan kita. Marilah ke sini. Marilah ke sini. Siara, sedia. Gogo Dino! Gogo Dino! Terima kasih ya semua. Saya dan mak budak-budak ni dah balik. Terima kasih banyak sebab tolong jaga anak kami, ya. Apa yang dia cakap? Bapak Pterodactylus mengucapkan terima kasih pada kita semua. Oh. Dah siap. Pengesahan takan dah dipasang. Tapi Tomo, apa sebenarnya fungsi pengesahan takan ni? Pengesahannya akan berikan isyarat bila ada bunyi hentakan tiba-tiba muncul. Habis tu, bila pula isyarat tu akan berbunyi? Bila ada dinosaur besar lalulah. Oh, kalau macam tu, mudahlah kita nak kesan dinosaur yang besar, ya. Betul tu. Kita pasti akan dapat kesan kehadiran dinosaur yang terbesar. Tidurlah sayang, tidurlah. Akhirnya tidur juga. Anak-anak. Yelah. Yelah. Jangan takut, ya. Bunyi apa tu? Snack hari ni ialah pancake Gogo Dino. Wow! Silakanlah makan. Terima kasih, ya. Sedap, ya.
bunyi apa tu? Itu bunyi pengesan hentakan. Baik, Gogo Dino, bertindak. Jangan nak. Makcik Ovi lah. Makcik Ovi. Hai Makcik. Oh, awak semua ke? Kenapa mereka menangis ni? Tadi tiba-tiba je ada bunyi hentakan yang kuat. Budak-budak ni tengah tidur, mereka terkejut. Bunyi hentakan yang kuat. Mesti ada dinosaur besar melintas di sini kan? Mana ada? Saya tak nampak pun. Saya cuma dengar bunyi hentakan yang kuat je. Sudahlah. Janganlah menangis. Di sinilah tempat di mana pengesan kedua berbunyi. Kat sini pun tak ada kesan tapak kaki. Pelik betul lah. Jadi kenapa pengesan boleh berbunyi? Mesti ada bunyi hentakan yang kuat. Bunyi hentakan kuat. Siapa tu? Saya ke atas ni. Oh, awak ayah Daimo kan? Awak ke sini sebab bunyi hentakan tu ke? Betul tu. Awak ada nampak dinosaur besar melintas tak? Tak ada. Tapi saya ada dengar bunyi hentakan yang kuat. Pokok pun bergoyang sangat sampai saya pun boleh terjatuh ke bawah. Apa boleh bergoyang? Tengok ada kesan lekuk. Yalah, ini ke yang terhasil dari bunyi hentakan yang kuat tu? Saya pun tak pasti. Sini pun tak ada kesan tapak kaki. Wah, sejuknya. Kenapa awak sembuh air? Ini kerja awak kan? Masa saya tengah berjemur, mesti awak yang buat bunyi hentakan sampai saya terjatuh ke dalam air. Bukan kami. Kami pun tengah cari angkara siapa. Apa? Kalau dapat jumpa siapa yang buat bagi tahu saya mesti akan kerjakan dia. Kat sini pun ada lekuk yang sama. Ini mungkin boleh jadi petunjuk kepada kita. Dinosaur yang menghentak kuat dan meninggalkan kesan lekukan yang besar? Ya, kami pasti ia dinosaur yang besar. Sebab alat pengesan hentakan dah berbunyi. Tapi kami tengok tak ada kesan tapak kaki. Dan dengannya memang tak ada dinosaur besar melintas. Macam mana nak cari? Petunjuk yang ada cuma bunyi hentakan kuat je. Alat pengesan hentakan? Apa kata kita pasang semula alat pengesan ni? Yelah, boleh juga. Tapi kita hanya akan ke sana lepas alat pengesan tu berbunyi. Sampai masa tu mesti dinosaur tu pun dah lari. Kalau macam tu, apa kata kita menyorong? Profesor, awak dah sedia ke? Saya dan Dido dah bersedia sekarang. Rex. Kak Mio dan Misty pula. Mio dan Misty dah sedia. Gogo Dino, semua dah sedia ke? Sudah, kami dah sedia. Bagus, kita tengok siapa sebenarnya yang buat bunyi hentakan tu. Dah sampai? Kat mana? Pengesan di sebelah Rocky. Rocky, yang menuju ke arah awak. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Tinggal sikit je lagi. Aduh. Telly, awak tak apa-apa ke? Sejuk betul saya. Buah ni memang sedap. Kenapa awak buat dia macam tu? Saya cuba tolong dia petik buah. Apa awak cakap? Rupanya Ankylosaurus ke? Ya, bunyi hentakan dari ekor Ankylosaurus menghasilkan hentakan yang kuat. Dido, tolong tunjukkan ensiklopedia Dino. Ankylosaurus ialah dari zaman batu kapur. Ia ada belantan besar di hujung ekornya yang terbentuk daripada tulang. Kalau tiba-tiba diserang, mereka boleh bongkokkan badan untuk elak dari cedera. Bila masa sesuai, mereka serang dengan belantan. Licik betul lah penggunaan ekor dia ni. Apa awak kata? Dan saya memang suka buat. Jadi maknanya semua ni hanya gurauan awak lah. Ini bukannya gurauan. Ini isi masa lapang. Memanglah bagi awak yang nampak menyeronokkan. Tapi bagi yang lain tak. Saya tak peduli. Saya memang suka letak ekor saya. Peduli apa dengan pendapat awak? Dia tu memang pentingkan diri. Betul kan Abang Rex? Apa boleh buat? Kalau diteruskan, mesti lagi ramai dinosaur yang terganggu. Tak ada cara lain ke? Saya tahu. Apa kata kita ajak Ankylosaurus untuk gunakan ekornya untuk perkara yang berfaedah? Contohnya apa? Muzik.
Kenapa bawa saya ke sini? Banyak lagi perkara saya perlu buat. Kami nak perkenalkan sesuatu yang menyeronokkan. Sesuatu yang menyeronokkan. Ya, boleh guna ekor awak bermain muzik. Muzik tu apa? Bunyi yang menyenangkan. Miss D, tolong tunjukkan pada dia. Oh. Wah, hebatnya. Awak pun cubalah. Wow. Anak-anak, masa untuk tidur. Jangan bermain lagi. Bunyi yang sangat menyenangkan lah. Terima kasih. Tak sangka ekor belantan Ankylosaurus boleh hasilkan muzik yang sangat indah. Ini memang luar biasa. Ankylo, terima kasih sebab mainkan muzik indah ni. Anak-anak saya dapat tidur dengan lena. Masa saya tidur tadi pun saya dapat mimpi yang indah. Ankylosaurus, saya dengar muzik sambil berjemur. Saya betul lah. Kita semua sangat sukakan muzik awak. Mulai sekarang, saya akan gembirakan yang lain. Sayalah pengembara singgah. Rex, kenapa awak berhenti? Awak ada dengar sesuatu tak tadi? Ha? Bunyi apa pula? Tunggu kejap. Dah jumpa spesies dinosaur baru. Wah, saya tak pernah tengok spesies ni. Baiklah. Tunggu. Kenapa ni? Tengok tu. Kelakuan dia nampak pelik lah. Nampak macam ada sesuatu yang dia cuba sembunyikan. Betul juga cakap awak. Dia memang nampak pelik. Itu telur. Hai pengembara dino, macam mana dengan pengembaraan? Profesor, kami temui spesies baru tapi ia agak mencurigakan. Oh, ia sejenis Oviraptor. D2, bawakan Encyclopedia Dino. Oviraptor ni dinosaur pemakan daging di zaman batu kapur. Tanduk dan muncungnya adalah ciri unik spesies ni. Mereka ni mencuri telur, jadi dinamakan naga pencuri telur. Pencuri telur? Kenapa pula awak terkejut? Profesor, habislah. Tadi kami nampak. Ha? Awak cakap apa? Kenapa komunikasi boleh terputus? D2, apa dah jadi ni? Alamak, habislah. Ini kepunca komunikasi terputus. Kita tak boleh biarkan dia. Betul. Jadi kita perlu kembalikan telur tu kepada ibunya. Dia dah hilang. Dia dah lari ke? Kalau macam tu, kita kena kejar. Krokodilo bertindak! Dah jumpa. Dia dah jumpa Oviraptor. Bagus. Mana dia? Masa saya nak turun, tiba-tiba dia dah hilang. Itu nampak macam sarang dinosaur je. Tengok, ada telur. Nampaknya Oviraptor tu simpan telur tu di sini. Jahat betul. Berhenti. Siapa awak ni? Awak nak curi telur ya? Bukanlah. Kami tengah cari Oviraptor yang curi telur. Tipu. Awak semua pergi periksa cepat. Telur kita ada lagi tak? 1, 2, 3. Semuanya ada. Nasib baik. Baik awak semua pergi dari sini. Jangan sampai kena kejar dengan tanduk kami ni. Tunggu dulu. Ada Oviraptor lari dengan telur yang dicuri. Ibunya mesti risau sekarang ni. Kalau awak bertiga ada nampak dia, boleh bagi tahu kami tak? Pencuri telur kejam betul. Pencuri telur rupanya. Saya tak pasti macam mana rupa Oviraptor. Tapi saya memang ada nampak. Dinosaur bertanduk dan berparuh seperti burung menuju ke arah sana. Benda kat mulut dia macam boleh dimakan. Betul ke? Terima kasih.
Akhirnya kita bertemu juga dengan pencuri telur tu. Apa perlu kita buat? Kalau kita muncul secara tiba-tiba, telur tu dalam bahaya. Betul. Dia mungkin boleh terkejut dan telur mungkin terjatuh. Jadi kita perlu buat perancangan. Berhenti. Pulangkan telur tu pada kami. Ibunya sedang mencari. Telur saya. Kami berjaya. Pulangkan balik. Awak semua ni siapa? Pulangkan balik telur tu pada saya. Tak boleh. Kami akan pulangkan ke ibunya. Apa? Pengembara Kokodino. Pengembara Kokodino. Boleh dengar tak? Ya, Profesor. Kami dengar. Berfungsi pun radio ni. Tadi saya belum habis bercakap. Tak apa. Jangan risaulah. Kami berjaya kejar pencuri telur tu. Telur tu pun kami dah dapat. Apa? Pencuri telur? Profesor kata Oviraptor tu pencuri telur kan? Tak, ia cuma salah sangka. Nama pencuri telur tu diberikan secara tak sengaja. Semuanya salah faham. Masa kali pertama fosil Oviraptor ditemui, ia berada berhampiran dengan telur Protosera. Jadi para arkeologi menganggap Oviraptor mencuri telur tu untuk dimakan. Tapi kemudian didapati, ia sebenarnya adalah telur Oviraptor sendiri. Sebab rupa kedua-dua telur tu sangat mirip. Apa? Kalau macam tu telur ni... Kami minta maaf. Kami betul-betul dah salah sangka. Tak apalah. Ada lagi lah. Alamak, ada lagi yang lain. Bahaya ni. Selamatkan telur-telur tu dan lindungi dia. Baiklah. Oviraptor, jangan risau. Kami akan lindungi awak. Macam mana ni? Dengar sini semua. Kita tunggu dinosaur tu datang lebih dekat. Lepas tu, lari. 1, 2, 3. Jangan lari. Berhenti. Lepas ni jangan mencuri lagi. Kalau tak, itulah balasannya. Padan muka. Serangan Cakaterano diaktifkan. Dia berhasil lah. Jadi, awak okey tak? Saya ni berat. Tak apa. Saya masih boleh. Terima kasih ya. Sama-sama. Apa kita nak buat lepas ni? Saya tak tahu. Bagi saya. Jadi inilah pencuri telur yang awak cakap. Encik Brachiosaurus. Rasakan tanduk saya ni, dinosaur pencuri telur. Encik Triceratops. Baik awak pergi. Kalau tak rasakan kaki saya ni. Saya tak nak. Kakak Mio, Misty, marilah makan. Ada nampak lampu solar saya tak? Mesti tak jumpa pun. Betul. Dan merata tempat saya cari tapi saya tetap tak jumpa. Mungkin kamu tertinggal masa di tapak kemah dulu tak? Yalah, saya tak nampak sejak balik dari sana. Apa kata kita cari di sana? Baik, jom pergi. Sayalah pengembara Sika
Singa, saya akan mengembara sebab saya pengembara hebat. Singa, meneroka memang seronok. Mengembara akan rasa seronok sebab saya pengembara yang hebat. Inilah tapak perkemahan. Ini ke tapak perkemahan. Mari kita berpecah dan cari lampu suluh Mio. Baik, nanti kita jumpa semula di sini. Misty, saya tak rasa ia ada di sini. Awak semua dapat jumpa tak? Tak jumpa pun. Kecil sangat sebab tu susah nak jumpa. Kakak Mio, ada cadangan lain? Kenapa tiba-tiba gelap ni? Tengok, bayang-bayang tu jadi makin besar. Itu mesti dinosaur yang sangat besar. Dia mesti karnivor yang menakutkan. Saya dinosaur yang paling menakutkan. Menakutkanlah sangat. Yalah, tak menakutkan langsung kan? Tiada apa-apa untuk awak di sini. Tiada apa-apa. Pergi dari sini cepat. Cepat. Suara dia tak menakutkan langsung kan? Tak takut pun. Suara dia terlalu comel. Apa kata kalau kita berpecah dan cari dia? Baiklah, mari meneroka hutan di malam hari. Cik Dinosaur, awak di mana? Ada sesiapa tak? Awak ada di sini? Sini pun tak ada. Saya jumpa. Hai, nama saya Rex. Nama saya Awak ni seekor bayi dinosaur yang sangat comel. Saya ni bukan bayi lagi lah. Tapi saya dah dewasa. Macam tu ke? Maafkan saya. Kan saya dah buat suara yang menakutkan tadi. Awak tak takut ke dengan suara saya? Sikit pun saya tak takut. Oh, macam tu ke? Ceh. Awak semua, mari saya kenalkan dengan Epi. Apa khabar, Epi? Saya baik. Salam perkenalan semua. Comelnya dinosaur kecil ni. Mari kita bagi tahu ayah saya. Profesor, saya kenalkan ini Epi. Oh? Hai, Profesor. Awak ni tentu Epidexipteryx. Epi apa tadi? Epidexipteryx ialah dinosaur yang terkecil di dunia ni. Wah, dinosaur yang terkecil ya. Ya, betul. Di-2, tolong keluarkan ensiklopedia Dino. Epidexipteryx mempunyai 4 bulu ekor yang panjang. Yalah, nampak macam burung merak aja. Betul. Jari tengah Epi sangat panjang untuk dia mencapai serangga dari dalam lubang pokok. Epi juga boleh buat bayang besar dengan bantuan lampu suluh. Banyak betul bakat Epi ni rupanya. Profesor, boleh tak kami nak kenal dengan Epi ni? Boleh saja, tapi jangan lewat sangat. Baik, Profesor. Kak Mio, boleh saya tanya tak? Boleh? Tanya apa? Boleh bagi lampu suluh ni pada saya tak? Awak nak guna ke? Ya, kalau saya ada lampu suluh ni, saya tak akan takut dengan dinosaur yang besar lagi. Betul. Dan awak takkan takut dengan malam yang gelap lagi. Baiklah, awak ambillah. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Mio. Saya nak tunjukkan sesuatu pada kamu. Ha? Cuba kamu teka. Berapa ekor saya? 1, 2, 3, 4. Cuba teka lagi. Berapa ekor saya? 1, 2. 3, 4. Wah, Saya nak cuba. Saya nak cuba. Sekarang kamu teka berapa banyak ekor saya. 1, 2. Ini rumah kami. Kak Princess, tolong. Itu suara kawan-kawan saya. Mari kita pergi tolong mereka. Baik, saya hubungi pengkalan. Baik, semua penggemar dino, bertindak. Pergi dari sini. Pergi dari tempat kami ni. Kenapa mereka terlompat-lompat pula? Janganlah lompat. Ini kawasan kami. Jadi, baik awak pergi dari sini. Kami tak nak pergi sebab itu ialah kawasan kami. Betul. Mulai hari ini ialah kawasan kami. Mana boleh, ini kawasan kami. Apa yang awak boleh buat dengan kami? Ini ialah kawasan Epi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu ni siapa nak menyebut? Betul. Sekarang ni dah jadi kawasan kami. Si Eric, awak tak apa-apa? Kapal Searchers tu datang menceroboh. Mereka cuba nak rampas kawasan kita ni.
Itu awak jangan risau. Kami akan selesaikan. Dino semua, sediakan senjata awak. Kita akan halau mereka tu. Baik. Nak biskut tak? Makanan apa pula ni? Ini ialah biskut yang paling sedap. Patutlah bau dia mengancam. Dekat sana ada lagi banyak biskut. Sejuknya. Janganlah. Saya ada di sini. Kejarlah kalau dapat. Berani awak kenakan saya. Memang nak kena ni. Hei! Awak buat saya terkejut. Hei, saya ada di sini. Jagalah awak. Awak Di akan rasa sinilah. menyesal nanti. Balik semula ke rumah awak. Rumah awak di tepi sungai. Tak nak. Sekarang kami akan tinggal di sini. Sebab awak degil, saya akan hukum awak. Lancarkan. Cangkuk berkuasa. Ha? Apa benda ni? Lepaskan saya. Awak siapa? Kenapa awak kuat sangat? Awak berdua tak apa-apa? Kami selamat. Hei, saya ada di sini lagi lah. Ini kawasan kami. Awak pergilah balik. Yelah, degil betul lah dia ni. Kat sini ada dinosaur besar. Kalau awak degil, dia akan datang dan makan awak. Saya tak takut. Suruh dia keluar sekarang. Apa kata kalau kita cuba sekarang? Sayalah dinosaur yang terbesar di sini. Lebih baik awak pergi dan jangan datang lagi. Ada raksasa. Dia nak makan saya. Kita berjaya. Tolong saya. Kamu tak apa-apa? Ya. Epi yang selamatkan kami. Awak betul-betul berbakat, Epi. Epi pada menyamar jadi dinosaur yang menakutkan. Saya tahu apa lagi yang awak pandai. Apa lagi ya? Hei, Epi, tunjukkanlah pada kawan-kawan awak. Ya. Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe!